Aku Songkong pagi ni aku main kat Baling kan. First time aku main sini. Gunung Baling. Kali ni kita jalan jauh sikit lah. Selalu duduk Penang, Kedah. Hari ni kita main belah Baling pula. Aku dengan main sini, aku main seorang lah. Kebetulan jumpa abang-abang ni, brother-brother ni. Jumpa sini kami jalan sekali lah. Abang nama apa bang? Husaini. Husaini. Abang? Said. Ni? Faiz. Husaini, Said, Faiz. Depa pun first time kami sini kan. Aku pun first time kami jalan sekali lah. Gunung Baling kan. Boleh. Okey, jom. Okey, jom. Set, puan dah set. Pendakian Gunung Baling. Selamat mendaki. Jarak dia kan 1.9 km. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tanda laluan ni. Tanda yang kedua. Di bawah tu dah satu. Checkpoint satu yang berapa checkpoint tak tahu kat sini. Ada berapa checkpoint sini ya? Tak tahu lah kita. Checkpoint ke suka. Orang tinggal kasut tu. Okay, jangan jom gerak ni. Kilometer 07 tu. Berada tu macam lipas kudung. Ni orang kapet. Tak sampai atas je, nampak orang kapet lah. Lepas ni trek baca ni, terampunnya. Okay, sekarang trek dia masuk hutan sikit ni. Agak landai lah. Dekau tim sikit lah kat sini, dekau tim sikit.
track landai geng. Tu macam nak pacak balik tu. Tadi dia bagi santai-santai sat. Yang ni pula sekali. Lihat tu. Kita tak kali je. Okey. Sini akan bodoh geng. Kilometer 1.1 319 meter. Orang kapek geng. Okay, sekarang kita kena masuk terowong Menora geng. Besi baling. Bang. Ya, pegang. Rekam saya pula. Okey. Ajar. Kau tengok lah. Kau ni kak? Ni. Laju je. Kau apa naik? 6. Oh, depa naik secara secara haram. Orang apa sini pak? Depa tahu. Lorong pagar oh. Orang kapek kan? Ramai apa? Gabus. Bawa ini kurang. Kalau kami lompat agak tak apa. Kau ni dah apa? Lompat. Rugi dah RM20 pakcik tu. Ramai. 100 pakcik tu rugi ni. Dia 10 orang. Lebih. Puluh orang kot. Rugi 100 pakcik tu. Tak pakcik tu kan. Awak hari ni orang kurang. Tengok turun-turun ramai. Turun ramai. Rugi lah kot RM120. Dia tu dapat budak-budak. Orang kampung sini. Lompat lah. Itulah. Turun tadi lompat kot. Tak ada lagi pincepat. Okey geng. Kilometer 1.5. 416 meter. Maknanya kami dah jalan 1 kilometer setengah geng. Dia ada naik pecah-pecah sikit tadi, tak pecah sangat lah. Kan dia bagi landai balik. Alhamdulillah.
Oh. Awas, laluan sempit berisiko. Oh tu, laluan sempit sikit lah. Ambil energi lah. Ambil tenaga lu. Di sini nak budi tu. Okay. Ni kali ni betul-betul pacak sikit ni. Dalam. Mai dah no. Mai dah kena dah. Kalau dari lubang ni selamat boleh masuk lubang ni. Tengok, ada orang. Ada lubang tepi tu. Dia kot. Dia canak dalam tu. Tali ni boleh suap belah ni nanti. Boleh tak? Boleh pergi kat tu. Sekejap. Boleh lah, tak ada lama pun. Tinggi, lagi tinggi. Ha? Lagi tinggi lah. Sebab ni tinggi. Tapi ni tebing ni boleh tampan kan ni. Naik. Tapi takut biduk ni menurut kan. Dia lincin kan. Ni. Takut menurut kan. Oh, curam dalam tu. Nak jalan paling selamat. Okay, dia bagi kot ni. Ni macam lang. Kaki nak kangkang je. Ni kira Cabaran sebenar baru bermula. Dekat sek ni. Tak tarik. hantar batang dulu. Ui, dalam. Dalam. No. Dalam. Baik. Bang. Set kana. Dekat. Pegang kuat tali. Janji tali pegang kuat bang. Badan berat. Janji tali pegang kuat lah. Ni mesti ada ikatan tang ni. Set tahan nak tangan. Kau pinjam Ni ke? bagi sangkut tang ni. Tang biji tu kan. Set nak tarik. Ya habis bang. Kaki kita tak sampai. Oh, kaki tak Kita sampai. nak angkat tu. Tak. Usah. Set pijak belah sana. Yang kangkang belah batu belah tu. Kangkang. Boleh tolak naik. Dia rasa macam belah ni dia lagi senang. Okey. Tali pegang kuat bang, tali pegang kuat. Alright. Okey. Proses seterusnya. Tiga apa? Perempuan semua. Dapat baru kecil-kecil bang. Kosong kan? Oh ada lagi lubang. Pandai-pandai lah nak kosong kan? Masuk lubang tak ada. Terowong monora lagi. Weh, tak jauh betul ya? Tu nampak tu.
Oh, sampai dah. Kat sini tak pandai berdikari lah. Destination. Tak jauh geng, betul kot tak jauh. Macam nampak macam puncak. Betul lah puncak dia. Nampak dah sampai dah. Sikit lagi. Nampak dah. Nampak dah. Tak jauh geng. Wow. Aku ingat ni puncak lagi. Tapi bukan lagi rasa. Ni bukan puncak lagi. Aku rasa ada lagi. Puncak tipu ni kan, puncak tipu. Kilometer 1.7 465. Cantik kan. Walaupun ketinggian dia 500 lebih, tapi kami tak sampai 500 ni tak sampai puncak lagi. Tapi view dia kan, mantap. Aku nak sampai cepat kan sebab nak rehat-rehat kat atas tu. Sini 100% batu kan. Semua cecek-cecek. Oh, dia patut duduk bawah ni tak naik. Oh, tu nampak perkataan tahniah tu. Ha, dia. Ya. Akhirnya. Alhamdulillah. Inilah puncaknya. Alhamdulillah. Tengok dulu dia cakap apa. Tahniah, anda berada di puncak Gunung Baling.
Kedah Malaysia 546 meter ataupun 1791 kaki dari aras laut ah. Kalau abang tengok channel aku, abang jumpa iklan aku mempromosikan produk ni geng. Jus herbal hutan plus ginseng geng. Apa kegunaan dia geng? Dia diperbuat daripada 100% jenis akar kayu geng. Lepas tu dia diperbuat daripada 30 jenis akar kayu. 30 bukan sikit banyak merata hutan bicara ni. 30 jenis akar kayu. Lagi dia tambah dengan ginseng lagi geng. Tambah ginseng lagi. Memang padu. Dia punya otak ramuan-ramuan dia memang padu lah. Dia kegunaan dia untuk kesihatan badan ni. Kalau kita amalkan secara konsisten dia untuk baik kesihatan badan, macam untuk kecil mana, darah tinggi, sakit-sakit badan, lepas tu badan lemau, lembek, letih, lesu, tu semua boleh tu. Memang akan terasa perbezaan ni geng. Sebab aku pun dah rasa tu kan. Sekarang ni aku duk amal benda ni lah. Rasa dah beza tu. Dulu kalau balik rumah dulu aku duk tidur duk tidur lepak-lepak rumah. Kadang-kadang pergi mengai tu biasalah kan, teruk sangat pun jalan-jalan kaki lah. Ni duk pergi hiking ni, boleh pergi hiking ni, boleh kerja. Tu member aku kata tu, hang kang ni duk hiking pula tak mengai ke? Sebenarnya hiking ni hobi lama aku kan. Dulu memang minat hiking lah kan. Kita minat hiking tapi kita orang tak aktif sangat lah kan. Tapi dah letih balik kerja, lesu, lemau, lembek ni, mana mau nak hiking kan. Tempat ada je sini, Bukit Bendera lah apalah, tapi tak pergi. Sebab apa? Sebab tak ada tenaga. Tapi sejak guna benda ni geng, alhamdulillah geng, tenaga tu dia naik balik tau. Dia berasa padu. Jadi kita buat kerja tu bukan kata ni apa, bukan tak kuat, tapi dia lambat letih. Dia lambat letih.
Bila letih tu berpeluh tu badan lagi sedap kan. Kudu hiking kan badan letih tu dia lagi sedap. Dah balik steady relax. Esok pergi kerja pun tak ada masalah. Bangun awal pergi kerja. Geng, hampa try wajib guna ni geng. Try guna. Rasa perbezaan dia macam mana geng. Memang padu barang ni geng. Okey. Jangan lupa try wajib try. Okey geng. Assalamualaikum.